Cepat sikit. Cepatlah sikit. Sabarlah. Oi budak, berhenti. Berhenti oi. Siapa pula yang manggil ni? Hei. Nasib baik kau berhenti. Ada apa ya? Ada apa kau cakap? Semalam kau janji dengan aku apa? Janji apa ya? Saya tak janji apa pun. Kau jangan nak buat lupa. Semalam kau kata kau nak siapkan kerja sekolah aku sekali. Maafkan saya bang. Saya dah cukup masa dah bang. Tu bukan alasan. Kalau kau tak boleh siapkan, tak apa. Sebagai ganti rugi, kau bagi aku RM5. Tak ada. Saya tak ada duit. Kalau aku cakap ada macam mana? Bawa sini dompet kau. Ni apa? Ni apa? Janganlah. Tu je duit belanja saya yang tinggal. Bagilah balik. Bisinglah kau. Kau ambil ni. Aduh. Beberapa hari ini asyik kes yang sama je yang berlaku. Semalam kita mendapat lagi satu aduan mengenai kes buli ini. Perkara ini semakin menjadi di kalangan remaja sekarang. Jadi sebagai anggota polis, kita harus pertingkatkan pengawasan dan rondaan di setiap persekitaran sekolah. Baik, Tuan. Husin, Tuan, bagaimana dengan kes kecurian tempoh hari? Soal kes itu, kita berjaya menangkap 3 orang pencuri yang melakukan kecurian itu, Tuan. Dan kes itu dah pun selesai, Tuan. Bagus. Paul, bagaimana dengan kes langgar lari tempoh hari? Soal kes tu pun dah selesai, Tuan. Kita berjaya menangkap suspek dan kita mendapati bahawa suspek juga dibawa pengaruh alkohol. Jadi kita telah menetapkan suspek di bilik tahanan untuk siasatan yang lebih lanjut. Bagus. Ini satu pencapaian yang baik. Tetapi kena ingat, kes terbaru mengenai buli ini tidak seharusnya dipandang remeh. Kerana kita tak nak benda ini menjadi trend generasi akan datang. Sebagai anggota polis, tugas kita bukan hanya untuk menangkap penjenayah, tetapi juga untuk menjaga keselamatan orang awam. Ingat tu. Baik, Tuan. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Waalaikumsalam, Cikgu. Baiklah semua, saya Cikgu Hamdan. Disebabkan Cikgu Haikal ada urusan yang tak dapat dielakkan dekat luar, maka saya akan menggantikan Cikgu Haikal buat sementara waktu selama sebulan. Alah, Cikgu Haikal. Dah. Tenang semua, diam. Saya nak korang semua serius. Dan saya tak nak ada sesiapa yang membuat bising semasa kelas dimulakan. Faham? Faham, Cikgu. Mat, kau ada dengar cerita semalam? Cerita apa? Semalam, 2 orang budak sekolah remaja ditangkap polis. Kau tahu sebab apa? Sebab apa, Zuk? Ceritalah. Ni, budak sekolah senior tu, dia ugur pelajar je dia. Buatkan kerja sekolah dia. Lepas tu dia siap minta duit lagi RM5. Yang tak boleh belah, siap ugur lagi. Ini tak lain tak bukan kes buli lah ni. Tahu tak apa? Kes buli ni dah semakin menjadi-jadi sekarang. Aku risau benda ni jadi trend budak-budak sekarang. Bila kita nasihatkan budak tu, mak bapak dia boleh pula nasihat kita semula. Itulah pasal. Siap cakap lagi, tak payah nak masuk campur urusan anak dia. Kita ni, Mat, nasihatkan untuk kebaikan. Tapi mak ayah sekarang terlalu sayangkan anak. Sampai kena jentik sikit pun nak buat laporan polis. Aku tak faham betul lah. Tapi diorang tak tahu anak diorang buat apa dekat belakang diorang. Tak boleh buat apa lah, Sob. Nasihat salah, tak nasihat pun salah. Engkau cakap pasal budak sekolah ni. Aku nak pergi ambil anak buah aku lah dekat sekolah. Si Aiman tu, kang lambat pula. Pergilah, Mat. Kau mencari pula budak tu. Yelah. Ni terima kasih kau belanja kopi tu. Dan hari aku belanja kau pula. Okeylah, Sob, aku gerak dulu. Assalamualaikum. Tak ada hal lah. Waalaikumsalam. Gerak dulu, Sob. Okey, Mat, elok. Hati-hati bawa kereta tu. Wira ni, bos. Ada lawan kah? Amboi. 01 dari 02, sebiji kenderaan Wira telah melebihat kelajuan dan melanggar lampu isyarat. Sila buat perkataan sekarang juga. Baik, laporan diterima, Roger.
Ha, Sarjan, nak kirim apa-apa tak? Aku ni kenyang lagi. Tapi kalau kau nak belanja, aku okey je. Amboi. Okey, tunggu jap ya, Jon. Assalamualaikum, Pak Kodi. I'm coming. Tuan Mail. Tak payahlah, tuan-tuan Pak Kodi. Saya ni muda lagi. Seganlah dipanggil begitu. Apa nak disegannya? Sepatutnya bangga. Tak ramai anak muda seperti kamu. Ada rupa, ada gaya, kerja yang bagus-bagus, berpangkat tinggi pula tu. Alamak, aku tengah menyedap. Kecoh lah polis ni. Suspek menghalang ke City 1. Sila tutup jalan utama masuk ke bandar. Laporan. Jalan menghalang ke City 1 telah pun ditutup, tuan. Oh, alo. Setakat sebiji gua tak gentar lah. Suspek dah masuk jalan utama. Sila standby. Siap sedia, tuan. Skuad dah standby. SAP 4436. Sila matikan kenderaan anda. Nak lari ke mana, ha? Sila keluar kereta sekarang juga. Alamak, first time terciduk. Kopral, gari je. Bawa dia ke balai. Baik, tuan. Tuan, tolonglah jangan tangkap saya, tuan. Kereta saya ni problem, tuan. Tak boleh jalan slow. Kalau slow, enjin mati, tuan. Dah tahu kereta rosak, jangan menyusahkan orang lain. Dekat jalan raya ni bukan awak seorang yang guna. Banyak nyawa lagi kena jaga. Dah, jangan banyak cakap. Bawa dia ke balai. Saya biasa-biasa je, Pak Kudi. Sama seperti orang lain. Cumanya saya memegang tanggungjawab dan juga amanah yang besar. Wah, luar biasa anak muda. Kata-kata seperti ini yang kita nak dengar. Pak Kodi bangga dengan kamu, nak. Ni, nak pesan burger ke? Ha, macam biasa. Bagi saya 2 burger special, Pak Kudi. Saya punya macam biasalah, Pak Kudi. Tak nak sayur ya. Okey, bos. Bagi Pak Kodi 5 minit ya. Yeay, Baiklah, kita akan sambung kelas esok. Terima kasih semua. Terima kasih, Cikgu. Abang jago. Itu kenapa kereta ni? Alamak, masa macam ni lah tayar pancit. Aku dah lah kena cepat. Buat hal lagi. Hei, jalan dekat sini tak ada orang. Jalan pun lenggang je. Hei, terpaksa lah aku bagi tahu Aiman. Nak tak nak aku kena call bagi tahu si Aiman ni. Takut dia menunggu pula. Hai. Macam jom tadi memang susah. Itulah. siapa pula yang call ni? Hello? Ya, Pak Jumat? Aiman. Pakcik tak dapat ambil kamu di sekolah petang ni. Tayar kereta pakcik pancit tiba-tiba ni. Habis tu pakcik dah hantar bengkel belum? Belum lagi. Baru nak call towing. Kamu tumpanglah kawan dulu ya. Pakcik takut kamu tertunggu-tunggu. Okey, tak apalah pakcik. Nanti Aiman tumpanglah sesiapa. Uish. Hoi, kau tengok situ tu. Budak tu seorang-seorang. Ini adalah peluang kemasan kita. Nak tak nak, kena jalan kaki lah balik rumah petang ni. Korang terfikir tak apa yang aku tengah fikirkan? Hai, mestilah. Nice. Rezeki tak selalu ada. Dah depan mata, jangan ditolak. Jom. Jom. Hai, kenapa lah kau buat perangai masa ni? Aku baru je servis 3 hari lepas. Dah lah tempat ni tak ada orang yang lalu. Hai, nak tak nak aku kena call Acong lah. Hello? Hello Acong. You boleh tolong hantar you punya budak towing angkat saya punya kereta lah. Mati tepi jalan dekat jalan City 2. Hayya, mati lagi ya? Yelah Acong, saya pun tak tahu kenapa. Boleh lah? Boleh. Sekejap ha. Okey, terima kasih Acong ha. Nasib baik. Aduh, panas now. Baik aku tunggu dalam kereta je. Oi budak, seorang je ke? Seorang je. Abang-abang semua nak apa? Kau tanya kita orang ke? Cai, kau beritahu budak ni. Kita orang nak duit engkau.